Shall we begin? Let's begin now. Lagi segala bawang putih semua keluar lagi ikut. Semua masuk. Habis dah buat jual. Tapi duit dia masuk semua lah. Ni keladuk semua dah. Dah dia berjalan dulu kat sama. Ha? Ni tok ketua dia mau pergi tu. Awak Oh. tak ada ketua lain ke? Boleh beli 2 kilo, 1 kawang 2 kilo 10. Tu barang tu nampak 3. Mai buka tepung 10. Betul dah kawang. Saya nak akak, saya bakar akak. Bakar akak lah. Mai. Jek. Bakar tadi nak pakai senang. Kami. Tiga berapa? Ha. Nak bagi 3 bukan jadi 2 kilo, boleh jadi 1 kilo. Ni berapa ni? 10 kan? Dengan 12. Oh, itu. Oi, Puan Sri potong-potong jagung. Omboi, pandang sini Puan Sri. Omboi, Mak Saleh tengok dia nanti. Comel-comel ah, nampak tak nak payah. Comel-comel. Abang ni nak potong kan? Dah nak kunyah. Sabar jangan potong kunyah. Ni apa? This is what we call tomato. Ini the king vegetable. Dah belajar. Mula. Okey, tu. Yang tunggu tadi tu. Bagi. Bagi tikar lah. Ni kan senduk. Leh. Tanya mu tu lah. Tadi. Kene leh. Kunyit dia wah haliong. Tuan. Tak tapis ah. Tak tapis. Tak ada tapis. Ni, tapis orang nak gemik uang. Oh. Nyoknya tu nak jadi tu. Nak buka habis okey. Bawa pakai ni. Habis tu. Dah tak payah. Berapa ni? Hang yang apa? Pusing sini. Dah cantik lagi 2 dah. Boleh ah. Ni paket apa kilo? Kilo. Dia bagi 9 kilo. Baik. Ada 2 biji. Tadi. Kalau nyok 2 biji ada di kedai dia potong besar. Tak cukup ni. Nyok paket tak boleh nyok kantang paket tak boleh. Kantang kotak. Kantang kotak ah. Macam mana? Perkara lah pekat. Perkara pekat. Dia sama ya dalam tulisan apa? Sama ya. Tapi dah beli kotak besar. Aku tak tahu. Kotak besar. 4 kilo lah. Ni ada berapa ni? Liter. Perkara ataupun yang warna ungu tu. Warna ungu tu dia nama apa? Perkara ya tu. Ya. Berapa kilo? Satu paket tu berapa kilo? Kilo. Itu dah 5 dah, 5 kilo kan. 5 kilo dah. Dia dapat. Dah lemak ni. Cik kata suka
kata kau 3 kilo. Dia pun dia kena 9 kilo lah. Tak, kemarin dah cakap kita buat 3 bawah kan. Yalah, satu dia lah kata 3 kilo, 3 kilo, 3 kali 3 bungkus. Betul? Lah ni. 9 kilo dah Lah lagi. ni market buka lagi. Santai tu. Lah ni pakcik. Lah ni pakcik abang berapa kilo kai dia nak pergi. Abang saya Santai ambil lagi sini sebab ambil 6. Santanan tepung 6. Tinggal kawah. Rai, abang. Ni. Ida, siapa yang pergi suruh naik motor ni? Tidak lah dia. Satgi naik kereta Satgi. Sabar nak tengok jagung Sat. Jagung ni cukup tanya ni bang. This is a corn, this is a carrot. Ini kacang tanah. We got bean. Santai. Ada lagi tu. This is the new chef. Senyum sikit. Kacang ni kacang. Sendu tak ada kan? Sudu. Nak rasa. Adik mana dah? Lagi banyak lagi dah. Abang yang mana dah siap. Lagi lepas nak pergi beli tu hantar tu tambah gula tu siap. Duduk sebelah, aku duduk sebelah. Pelan-pelan. Tu. Gula tak cukup. Lagi teringat kat Abi ya. Abi tak betul pergi rumah. Sekejap eh. Ya baca ni. Kami sekarang sedang proses. This one is for their cutting the fish for the lunch to the afternoon. Oi, kena. Tak bagi makan. Amboi. Dengar tu. Jatin baru potong 2 barang, lepas tu duduk terus. Alah, dah tak kerja. Tolong jangan membawang. Satgi masuk dalam video. Menjawab tu dan ikut. Kami dah ada kerja. Sebab tu tak boleh makan tu, panas kot demam. Kalau nak makan duri hitam, musaking esok nak mari pada. Ni barang semua tu ni. Tak lah. Ambil kat wei. Ambil. Kita pergi kawah. Don't run away, youngsters. Okay, now this one already half cooked. They are starting to cook another one. Mak Noh tepi sikit. Saya tak mau ambil gambar kecil. So they have cooked another one. They put a sugar, a flour, and coconut milk. Oh boy. Okay. Now they are going to put the corn. Today the chef forgot his hat, so no hat. Chef skinhead. Thailand. Oh, pandailah hang. Berapu. Made in Thailand.
Dia nak rakam apa lah. Sabar lah kami nak ejah. Jauh. Kau tidak pergi nampak muka. Tak, bukan nak bagi nampak muka, nak bagi jelas. Kuat sikit. Tak masalah ni aku YouTuber kan, hang YouTuber. Itu tak mahu panggil kami. Jalan ni. Oh dia nak masuk dalam lah tu. Dia memang tunggu. Aku dah agak dah. Kami nak tekar lah. Ni hand skill. Oh boy, hand skill. The youngsters we teaching to cook, so they can learn how to make the ashura. Masa yang tutup. Bawa masuk yang tutup. Ketuk dulu daripada baru-baru baru tidak. Buat kuning ni. Keleman. Koyak ria apa koyak buah nyok tu tak nak pandai. Lu tok tu ambil dari dekat. Koyak ria apa koyak buah nyok. Tu. Oh, buat malu. Tengok gelak ayo. Masuk. Ada cikgu koyak kat tangan ke. Cuba tu ya. Sini tu. Ni koyak apa koyak buah. Okay, this is the woman side. They also want to cook ashura. These two person doing the most easiest job. Tampal the sticker. This is for our lunch today. Tengoklah kamera. Excuse me, madam. Excuse me, ma'am. Watching the camera, please. Senyum. Sagi dia melatah, dia baling senduk kan. Kita takkan gamak. Full satu kampung. Boleh. Okay, this one consider half cook. Hand skill. Tu je daripada tadi ya. Okay, this is a second. Thank you. Tok Ketua. Mat Derih in action. Kacau, hangit. This is the village tradition, the Malay culture.